Apa kata kita dengar testimoni Nutrika daripada mereka yang mengalami masalah kencing manis ataupun diabetes. Kita mulakan dengan Encik Awang Kelana daripada Kuching, Sarawak. Beliau sudah 30 tahun mengalami masalah diabetes. Okey, silakan Encik Awang. Apabila makan benda ni, baru saya tahu proses rawatan tu. Rupa-rupanya kita selama ni diabetik cuma merawat dia punya ubat-ubat tu merawat simptom-simptom saja, bukan merawat punca. Jadi dengan ada yang ni boleh dikatakan merawat punca. Bila merawat punca tu baru saya faham. Kerana saya punya leader kata cuba 3 ke 6 bulan. Jadi saya ikut program 3-6 bulan. Bila masuk 6 bulan, agak satu yang mengejutkan lah. Alhamdulillah. Doktor kata Cik Awang kena berhenti hari ini, mula hari ini Cik Awang kena berhenti. Kena berhenti makan-makan pil-pil yang daripada kita ni. Jadi teruskanlah. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya Puan Muhara Musa daripada Ipoh. Saya ada kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Tapi baru 2-3 hari ni, hari Sabtu yang baru ni, kaki saya kena jatuh besi berat kat ibu jari. Dan pagi tu lepas kena tu sakit dan hitam. Tapi dia tak luka. Kemudian saya fikirkan Nutrika ni, saya terus telefon kakak ipar saya, minta tolong hantarkan 1 kotak. Malam tu saya makan, pagi besok tu kaki saya dah tak sakit. Bengkak-bengkak saya semua dah surut. Lepas tu hitam tu dia dah beransur elok. Tak ada tanda yang mengatakan akan hitam ibu jari saya tu. Hari ketiga dah hari ni, hari ketiga Alhamdulillah. Saya makan pagi 1, malam 1, selepas solat maghrib saya makan 1. Dah tak ada sakit langsung dah. Saya boleh pakai kasut macam biasa. Alhamdulillah. Saya percaya Nutrika ni memang terbaik lah. Dan yang ketiga ialah Puan Suraya Fazim yang berasal daripada Shah Alam. Beliau mengalami 14 tahun masalah diabetes. Satu hari beliau terpijak sesuatu dan jari kakinya menjadi bengkak dan bernanah dan doktor terpaksa memotong satu jari kakinya yang sudah kehitaman. Dan saya mulai makan setelah saya operate kaki. Alhamdulillah dalam masa sebulan kulit kaki